Pernahkah anda bertanya-tanya, apakah sebenarnya Eropah itu? Adakah ia sekadar kawasan geografi di peta dunia? Atau adakah ia satu idea yang lebih kompleks? Satu binaan mental yang telah membentuk nasib ribuan juta manusia selama berabad-abad? Dalam buku sejarah Eropah ringkas yang pasti anda suka dibaca atau dalam bahasa Inggerisnya The Shortest History of Europe, pengarang John H. Arnold mengajak kita untuk menyingkap lapisan-lapisan sejarah yang seringkali dipinggirkan oleh narasi utama. Beliau menolak pandangan tradisional yang melihat Eropah sebagai entiti yang stabil dan kekal. Sebaliknya menawarkan perspektif yang dinamik, penuh konflik, dan sentiasa berubah. Untuk memahami Eropah hari ini, kita perlu memahami bagaimana idea tentang Eropah itu sendiri dicipta, dipetikaikan, dan dibentuk semula melalui interaksi antara tiga kekuatan besar, warisan Rom, Kristian, dan Islam. Mari kita mula perjalanan ini dengan meninjau semula falsafah asas buku ini. Arnold berhujah bahawa sejarah bukan sekadar rekod peristiwa, tetapi sebuah seni bina idea. Idea tentang Eropah tidak muncul dari langit, tetapi dibina melalui dialog, pertembungan, dan negosiasi antara pelbagai tradisi budaya dan agama. Ini bermakna, identiti Eropah bukanlah sesuatu yang tetap, malah ia adalah sesuatu yang cair, sentiasa merembes kesempadan-sempadan yang berbeza. Bahagian pertama daripada trinitasi penting ini ialah warisan Rom. Ramai orang, terutamanya di Barat, cenderung untuk menganggap Rom sebagai ibu bapa langsung tamadun Eropah. Kita memikirkan jalan raya Rom, undang-undang Rom, dan arsitektur Rom sebagai asas kepada moderniti. Namun, Arnold mengingatkan kita bahawa pandangan ini terlalu mudah. Rom bukanlah satu-satunya penyumbang kepada apa yang kita panggil Eropah hari ini, dan bahkan semasa era kegemilangan Rom, konsep Eropah sebagai satu entiti geopolitik yang bersatu belum wujud. Apa yang ditinggalkan oleh Rom bukanlah sebuah negara yang utuh, tetapi satu warisan budaya dan institusi yang kompleks. Undang-undang Rom, contohnya, menjadi asas bagi banyak sistem undang-undang sivil di Eropah kontemporari. Bahasa Latin, yang merupakan bahasa pentadbiran Rom, berkembang menjadi bahasa-bahasa Roman seperti Perancis, Sepanyol, Itali, dan Portugis, sekaligus membentuk keluarga bahasa yang menyatukan sebahagian besar benua ini. Tetapi, kita tidak boleh lupa bahawa banyak suku barbar yang dianggap musuh oleh Rom, seperti Frank, Visigoth, dan Lombard, akhirnya mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat Rom dan menyumbangkan unsur-unsur sendiri, seperti hukum adat dan struktur sosial tribal, ke dalam campuran yang menjadi Eropah. Oleh itu, warisan Rom adalah penting, tetapi ia bukan satu-satunya pilar. Pilar kedua, dan mungkin yang paling ketara dalam membentuk imajinasi kolektif Eropah, ialah Kristian. Apabila Empayar Rom Barat runtuh pada abad ke-5, kekristianlah yang terus mengekalkan kesinambungan budaya, pendidikan, dan identiti di rantau ini. Gereja bukan sekadar institusi agama, ia adalah kuasa politik, ekonomi, dan intelektual yang paling berkuasa. Melalui gereja, idea-idea tentang kesatuan moral dan spiritual tersebar ke seluruh benua. Namun, hubungan antara Kristian dan Eropah bukanlah satu yang harmoni atau seragam. Arnold menekankan bahawa Kristian di Eropah selalu bersifat tempatan dan berbilang warna. Terdapat perbezaan besar antara gereja Latin di Barat dan gereja Ortodoks di Timur. Perebutan kuasa antara Paus di Roma dan Maharaja Byzantin di Konstantinopel mencipta retakan yang akhirnya membawa kepada pemecahan besar pada tahun 1054, yang memisahkan Kristian Barat dan Timur secara kekal. Ini membuktikan bahawa idea Kristian Eropah itu sendiri adalah sumber perpecahan, bukan hanya penyatuan. Lebih menarik lagi, bagaimana Kristian berinteraksi dengan warisan Rom? Ia tidak memusnahkannya, tetapi mengubahnya. Santo-santo Kristian seringkali mengambil alih peranan dewa-dewi Rom yang lama. Tempat-tempat suci Rom diubah menjadi gereja. Konsep kerajaan Kristian menggunakan struktur pentadbiran Rom. Jadi, Eropah. Kristian adalah hibrid, gabungan antara tradisi agama baru dan struktur masyarakat lama. Ini adalah contoh jelas bagaimana identiti Eropah terbentuk melalui sintesis, bukan melalui penciptaan dari ketiadaan. Kini, kita tiba kepada pilar ketiga, iaitu Islam. Ini adalah aspek yang seringkali diabaikan atau dipinggirkan dalam narasi sejarah Eropah tradisional. Dalam banyak buku teks sekolah, Islam digambarkan sebagai ancaman luaran, musuh abadi yang cuba menakluki Eropah. Namun, Arnold menolak pandangan hitam putih ini. Beliau menunjukkan bahawa interaksi antara Eropah Kristian dan dunia Islam adalah jauh lebih kompleks, saling bergantung, dan produktif. Semasa zaman pertengahan, apabila Eropah Barat sedang struggle untuk bangkit selepas keruntuhan Rom, dunia Islam sedang mengalami zaman keemasan sains, falsafah, dan seni. Bandar-bandar seperti Cordoba, Baghdad, dan Kairo adalah pusat pengetahuan dunia. Di sinilah teks-teks Aristoteles, Plato, dan saintis lain yang telah hilang kepada Eropah Barat, dikekalkan dan diterjemahkan oleh sarjana Islam.
Tanpa terjemahan-terjemahan ini oleh sarjana seperti Shera Oz-Cremona, revolusi intelektual di Eropah yang membawa kepada Renaissance mungkin tidak pernah berlaku. Jadi, Islam bukan sekadar musuh, ia adalah jiran, rakan dagang, dan sumber inspirasi intelektual. Pertempuran di Toledo, Sepanyol, atau Sicily bukan hanya medan perang militer, tetapi juga ruang pertemuan budaya. Di sana, orang Kristian, Yahudi, dan Muslim hidup bersama, bertukar pikiran, dan berkongsi pengetahuan. Interaksi ini membentuk identiti Eropah dengan cara yang mendalam. Bahasa, masakan, teknologi pertanian, dan ion muzik Eropah mempunyai jejak pengaruh Arab yang kukuh. Mengabaikan peran Islam dalam pembentukan Eropah adalah seperti cuba memahami otak manusia tanpa menghormati jantungnya. Anda akan kehilangan sebahagian besar fungsi dan estetikanya. Arnold juga membincangkan bagaimana sempadan antara Eropah dan bukan Eropah adalah sesuatu yang direka cipta. Pada mulanya, istilah Eropah digunakan oleh orang Yunani purba untuk merujuk kepada tanah di sebelah utara Laut Mediterranean, bertentangan dengan Asia. Ia adalah konsep geografi yang agak longgar. Tetapi, semasa zaman Kristianisasi dan kemudian penjajahan, sempadan ini menjadi lebih tegar. Dengan kemunculan negara bangsa, nation state, di Eropah awal moden, idea tentang sempadan teritorial menjadi penting. Setiap negara ingin mendakwa dirinya sebagai intipati daripada Eropah yang sebenar. Perancis mendakwa dirinya sebagai pewaris utama peradaban Rom dan Kristian. Jerman membanggakan falsafah dan muziknya. England menekankan demokrasi dan revolusi industri. Ini membawa kepada persaingan dalaman yang sengit, di mana setiap negara cuba mendominasi narasi tentang siapakah yang paling Eropah. Konflik ini mencapai puncakannya dalam dua perang dunia, yang sering dilihat sebagai krisis terhebat identiti Eropah. Bagaimana mungkin sebuah benua yang mengklaim diri berakar pada nilai-nilai Kristian dan rasionalisme Rom boleh menghasilkan Holocaust dan bom atom? Arnold menggunakan ini untuk menunjukkan rapuhnya identiti Eropah. Ia bukan satu entiti yang stabil, tetapi satu tontonan yang mudah pecah apabila tekanan sosial dan politik meningkat. Selepas Perang Dunia Kedua, terdapat usaha untuk memperbaiki identiti Eropah ini melalui integrasi ekonomi dan politik, yang membawa kepada pembentukan kesatuan Eropah. Projek Eropah ini cuba mengatasi nasionalisme yang telah membinasakan benua itu. Ia adalah satu eksperimen unik dalam sejarah manusia, di mana negara-negara berdaulat sukarela menyerahkan sebahagian kuasa mereka kepada entiti yang lebih besar demi keamanan dan kesejahteraan bersama. Namun, usaha ini juga menghadapi cabaran besar. Hari ini, kita menyaksikan kebangkitan semula nasionalisme, krisis imigrasi, dan perdebatan tentang had-had identiti Eropah. Siapakah yang layak menjadi Eropah? Adakah ia sekadar warga yang berketurunan Eropah, atau adakah ia semua yang tinggal dan menyumbang kepada masyarakat Eropah? Soalan-soalan ini menunjukkan bahawa identiti Eropah masih lagi cair, masih sedang dibentuk. Buku John H. Arnold memberikan alat yang penting untuk memahami kerumitan ini. Beliau tidak memberikan jawapan mudah, tetapi dia mengajar kita untuk bertanya soalan yang betul. Satu pun kunci yang ditekankan oleh Arnold ialah kepentingan sejarah subaltern, atau sejarah dari bawah. Kebanyakan sejarah Eropah ditulis oleh elit, oleh raja-raja, uskup-uskup, dan ahli politik. Tetapi siapa pula suara petani, wanita, minoriti agama, dan budak hamba? Suara-suara ini jarang didengar, tetapi mereka membentuk realiti harian kebanyakan orang. Dengan memasukkan perspektif ini, gambaran Eropah menjadi lebih berwarna dan manusiawi. Kita melihat bahawa pengalaman Eropah tidak sama bagi semua orang. Seorang wanita di Perancis abad ke-18 mempunyai kehidupan yang sangat berbeza berbanding seorang pedagang di Denis pada masa yang sama. Menggabungkan cerita-cerita kecil ini ke dalam narasi besar memberikan kita pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana tamadun berfungsi. Selain itu, Arnold menyentuh tentang peranan bahasa dalam membentuk pemikiran. Bahasa-bahasa Eropah mempunyai struktur gramatis yang mempengaruhi cara penuturnya melihat dunia. Sebagai contoh, perbezaan antara waktu lampau, kini, dan depan dalam bahasa tertentu boleh mempengaruhi bagaimana masyarakat tersebut memproses memori dan harapan. Ini adalah bidang linguistik kognitif yang menarik, walaupun tidak menjadi fokus utama buku ini. Ia memberikan konteks tambahan mengapa idea-idea tentang progres, kemajuan, dan sejarah berkembang dengan cara yang unik di Eropah. Ketika kita melihat kembali kepada trinitasi Rom Kristian Islam, kita juga perlu mempertimbangkan peranan Yahudi. Komuniti Yahudi telah menjadi minoriti yang signifikan dalam masyarakat Eropah selama berabad-abad. Mereka seringkali berada di pinggir, menghadapi diskriminasi dan pogrom, tetapi juga menyumbang secara besar dalam bidang kewangan, perubatan, dan sains. Antisemitisme adalah salah satu sisi gelap sejarah Eropah,
tetapi kehadiran Yahudi juga memaksa masyarakat Eropah untuk mendefinisikan semula kewarganegaraan dan identiti. Diskursus mengenai siapa yang termasuk dan siapa yang eksklusi sentiasa menjadi isu sentral dalam sejarah Eropah. Dari pengusiran Yahudi dari Sepanyol pada tahun 1492 hingga Holocaust pada abad ke-20, dan kini perdebatan mengenai Islamofobia di Eropah Barat, tema marginalisasi dan inklusi berterusan. Arnold mengajak kita untuk melihat pola-pola ini bukan sebagai anomali, tetapi sebagai sebahagian daripada struktur asas hubungan sosial di Eropah. Salah satu aspek menarik lain ialah konsep Barat versus Timur. Selama berabad-abad, Eropah mentakrifkan dirinya bertentangan dengan lain. Pada mulanya, lain itu adalah barbar dari utara dan timur. Kemudian, ia menjadi orang Islam dari selatan dan timur. Pada era penjajahan, ia menjadi penduduk asli di Afrika, Asia, dan Amerika. Pauru dengan mencipta lain, Eropah boleh menguatkan identiti kita. Ini adalah mekanisme psikologi sosial yang biasa, tetapi dalam skala geografi dan sejarah yang luas, ia mempunyai implikasi yang serius. Ia membenarkan eksploitasi, penjajahan, dan peperangan atas nama peradaban melawan kebiaran. Memahami dinamika kita versus mereka adalah penting untuk memahami konflik kontemporari di Eropah, seperti ketegangan antara negara-negara anggota EU dan negara-negara Balkan, atau hubungan dengan Rusia. Rusia sendiri adalah satu kes yang unik. Adakah Rusia sebahagian daripada Eropah? Secara geografi, separuh wilayahnya berada di Eropah. Secara budaya dan agama, ia mempunyai akar Byzantin, Kristian Ortodoks, dan kesan Mongol yang mendalam. Banyak pemikir Rusia bergelut dengan soalan ini sejak abad ke-19, dengan kelompok Slavofile yang menolak pengaruh Barat dan Westernizer yang mahu meniru Eropah. Hari ini, soalan ini lebih relevan daripada edo, dengan perang di Ukraine yang bukan hanya konflik tentera, tetapi juga pertembungan antara narasi-narasi sejarah dan identiti yang berbeza. Arnold juga membincangkan bagaimana Eropah mempengaruhi dunia. Melalui perdagangan, penjajahan, dan imperialisme, idea-idea Eropah tentang negara, undang-undang, dan rasionalisme tersebar ke seluruh dunia. Ini membentuk struktur global kita hari ini. Banyak negara bukan Eropah menggunakan institusi-institusi Eropah, sama ada secara sukarela atau dipaksa. Namun, penyebaran ini juga membawa kepada perlawanan. Gerakan kemerdekaan di India, Afrika, dan Amerika Latin seringkali menggunakan retorik Enlightenment Eropah tentang kebebasan dan persamaan untuk menentang penjajah Eropah. Jadi, Eropah bukan hanya penghantar, tetapi juga subjek kritik. Ia adalah sumber ilham dan sumber masalah. Ketidaksamaan ini adalah ciri utama sejarah global. Dalam bahagian akhir buku ini, Arnold beralih kepada masa hadapan. Apakah masa depan identiti Eropah? Dengan globalisasi, digitalisasi, dan perubahan iklim, sempadan-sempadan tradisional semakin kabur. Internet telah mencipta ruang awam global di mana idea-idea Eropah bercampur dengan idea-idea dari seluruh dunia dengan pantas. Generasi muda Eropah hari ini mungkin tidak begitu terikat dengan narasi-narasi sejarah lama. Bagi mereka, identiti mungkin lebih bersifat kosmopolitan, berdasarkan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, kelestarian alam sekitar, dan kepelbagaian budaya. Atau mungkin ia akan kembali kepada akar etnik yang lebih sempit. Masa depan ini belum ditentukan. Penting untuk difahami bahawa sejarah bukan takdir. Ia adalah kumpulan pilihan. Apa yang dilakukan oleh leluhur kita membentuk keadaan kita, tetapi ia tidak menentukan masa depan kita sepenuhnya. Dengan menyedari bahawa identiti Eropah adalah satu konstruksi, kita mempunyai kuasa untuk mengubahnya. Kita boleh memilih untuk menekankan nilai-nilai inklusiviti, toleransi, dan kerjasama. Atau kita boleh memilih untuk mengekalkan perpecahan dan xenofobia. Buku sejarah Eropah ringkas ini bukan sekadar koleksi fakta. Ia adalah seruan untuk berfikir kritis tentang dunia kita. Ia mengajak kita untuk melihat hubungan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjukkan bahawa tiada satu kebenaran tunggal tentang siapa kita. Sebaliknya, terdapat banyak narasi yang saling bertindih, bertentangan, dan melengkapi satu sama lain. Mari kita ringkaskan beberapa pelajaran utama yang boleh kita petik dari buku ini. Pertama, jangan terima definisi sempadan dan identiti sebagai sesuatu yang hidden atau tetap. Ia adalah hasil proses sejarah yang panjang dan kompleks. Kedua, hormati peran serta budaya lain, terutamanya Islam dan Yahudi, dalam pembentukan tamadun Eropah. Ketiga, fahami bahawa konflik adalah sebahagian daripada proses pembentukan identiti, tetapi konflik juga boleh menjadi sumber inovasi dan perubahan. Keempat, ambil berat terhadap suara-suara minoriti dan subaltern. Sejarah yang lengkap mestilah mewakili semua lapisan masyarakat, bukan hanya elite.
Kelima, gunakan pengetahuan sejarah ini untuk membina masa depan yang lebih baik. Dengan memahami kesalahan lalu, kita boleh mengelaknya di masa hadapan. John H. Arnold, sebagai seorang sejarawan terkemuka, menulis dengan gaya yang mudah difahami tetapi mendalam. Beliau tidak menggunakan jargon akademik yang berlebihan, tetapi menyampaikan idea-idea yang kuat dengan jelas. Ini menjadikan bukunya sangat sesuai untuk pembaca umum, pelajar, dan sesiapa sahaja yang ingin memahami asas-asas sejarah Eropah. Salah satu kelebihan buku ini ialah pendekatannya yang komparatif. Beliau sentiasa membandingkan Eropah dengan dunia lain, menunjukkan persamaan dan perbezaan. Ini membantu pembaca untuk tidak melihat Eropah sebagai entiti yang terasing, tetapi sebagai bahagian daripada jaringan global yang luas. Sebagai contoh, apabila membincangkan kewangan, beliau membandingkan sistem band di Itali dengan sistem kewangan di China dan dunia Islam. Apabila membincangkan politik, beliau membandingkan monarki mutlak di Perancis dengan sistem parlimen di England. Perbandingan ini memberikan konteks yang lebih luas dan membantu kita melihat corak-corak universal dalam sejarah manusia. Selain itu, buku ini juga menyentuh tentang aspek budaya popular. Bagaimana cerita-cerita rakyat, dongeng, dan mitologi membentuk imajinasi kolektif? Bagaimana kesusastraan, seperti karya Dante atau Shakespeare, mencerminkan dan mempengaruhi identiti Eropah? Semua ini adalah elemen penting yang sering dilupakan dalam sejarah politik dan tentera. Dengan menggabungkan sejarah tinggi dengan sejarah rendah, Arnold memberikan gambaran yang lebih lengkap. Kita belajar bahawa sejarah bukan hanya tentang raja dan perang, tetapi juga tentang roti, baju, rumah, dan cinta. Aspek-aspek harian ini adalah tulang belakang kehidupan manusia, dan mereka memainkan peranan besar dalam membentuk struktur sosial yang lebih besar. Sebagai penutup, sejarah Eropah ringkas yang pasti anda suka dibaca adalah panduan yang sangat baik untuk sesiapa yang ingin menjelajahi laluan sejarah yang panjang dan rumit ini. Ia bukan buku yang memberi semua jawapan, tetapi ia adalah buku yang memberi semua soalan yang betul. Ia menggalakkan kita untuk tetap kurius, kritis, dan terbuka terhadap perspektif yang berbeza. Dalam dunia yang semakin terpolaris ini, memahami kompleksiti sejarah adalah lebih penting daripada eda. Ia mengajar kita empati, bukan hanya terhadap orang di negara lain, tetapi juga terhadap orang di masa lalu. Ia mengajar kita bahawa identiti adalah sesuatu yang cair, yang boleh berubah dan berkembang. Saya berharap ringkasan ini memberi anda gambaran yang jelas tentang isi kandungan buku John H. Arnold. Jika anda berminat untuk mendalami lagi, saya sangat mengesyorkan anda membaca buku ini secara penuh. Ia adalah bacaan yang menggembirakan, menantang, dan sangat informatif. Terima kasih kerana telah mendengar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kongsi video ini dengan rakan-rakan anda yang gemar sejarah dan falsafah. Sampai jumpa di video seterusnya.